المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sama-sama kita niat i'tikaf. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Radina billahi rabba. Kami redha dan senang hati Allah Tuhan kami. Wabil islami dina. Kami redha dan senang hati bahawa Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami juga redha dan senang hati bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita guna kitab sirah, kisah kehidupan sebaik-baik makhluk Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah begitu sayang dan begitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk kita memahami keadaan itu, mestilah kita kenal dan kita pernah menelusuri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan sakibaki kehidupannya sebagai seorang hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan saya datang, tuan-tuan datang ke masjid, sama ada dengan niat ataupun tadi lalu tiba-tiba tengok ada kuliah lepas tu singgah, maka tujuan kedatangan kita selain daripada ikhlas kepada Allah, yang keduanya ialah untuk memenuhi tuntutan agama, iaitu memastikan hati
yang diciptakan oleh Allah, yang ada perasaan sayang. Perasaan sayang itu diberikan pertamanya kepada Allah, dan yang keduanya perasaan sayang itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada tuntutan iman seorang muslim. Bukan saja-saja seronok mai nak habis masa maghrib sampai isyak, tidak. Nabi alaihi salatu wassalam sebut di dalam suatu hadis yang sahih, Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku adalah orang yang paling dia sayang. Aku di dalam hadis itu adalah baginda Rasul. Ahabba ilaihi min walidihi. Nabi kata tidak sempurna iman kalian sehinggalah aku yang paling dia sayang. Min walidihi, lebih daripada ibu dan ayah dia. Wa waladihi, lebih daripada anak-anaknya. Wan nasi ajma'in, bahkan Nabi kata aku mestilah yang paling dia sayang lebih daripada semua makhluk Allah yang lain. Sebab itu kita datang nak tengok sirah, kita nak tengok bagaimana Rasulullah mengabdikan diri kepada Allah, bagaimana Nabi hidup bersama dengan masyarakat Islam pada ketika itu, yang pertama kali menerima satu ajaran ataupun syariat yang diturunkan sebagai syariat terakhir kepada Nabi yang terakhir. Tuan-tuan, ada dua tajuk kita nak baca secara ringkas malam ni, sebab kita nak masuk kepada tajuk kelahiran Nabi dalam kuliah akan datang. Malam ni masih lagi pada muqaddimah, muka surat 30. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab Ar-Rahiq karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, seorang ulama daripada India. Bulan yang lalu kita dah tengok bab yang ketiga, juga muqaddimah kepada sirah Nabi SAW, iaitu keadaan bumi Mekah yang pada asalnya kosong, kemudian didiami oleh Ismail alaihi salam bersama dengan ibu dia Hajar. Kita dah cerita dah panjang lebar macam mana Nabi Ibrahim balik, anak dia dah remaja, dia diuji dengan untuk dia sembelih anak dia. Allah nak tengok di antara anak kamu dengan Allah siapa yang lebih kamu sayang. Kemudian Nabi Ibrahim lulus ujian itu. Allah arahkan pula Nabi Ibrahim untuk membina rumah yang hari ini kita tengok dengan panggilan Al-Kaabah. Habis daripada situ kita masuk bab yang keempat yang disusun oleh pengarang tuan guru kita Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Kata Syekh, perihal masyarakat Arab sebelum Islam. Waktu tu Malaysia dah ada, Thailand dah ada, Mekah Madinah sudah ada, Yaman sudah ada, Amerika Syarikat sudah ada. Cuma malam ni dia nak bincang sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi mai ke bumi Mekah, macam mana kehidupan bangsa Arab dari tiga sudut secara ringkas. Yang pertama dari sudut sosial, kemudian ekonomi orang Quraisy, kemudian etika antara perangai dia. Sekejap saya cerita perangai orang Arab, etika orang Arab. Yang pertama kita akan tengok sosial bangsa Arab ketika tu. Kita pernah dengar orang Arab bunuh anak perempuan. Tiap-tiap kali lahir anak perempuan dia bunuh, lahir anak perempuan dia bunuh. Betul ke? Malam ni kita akan tengok. Kita dengar pada zaman sebelum Nabi lahir itu, setiap rumah Arab ada tong Arab. Itu antara budaya dia. Kalau orang main rumah, dia tak jamu TO, dia tak jamu Nescafe, dia pergi cedok dalam tong tu Arab, lepas tu dia main hidang. Betul ke? Kehidupan sosial orang Arab begitu. Malam ni kita akan bahas secara ringkas sahaja.
Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 30 bagi yang menggunakan kitab. Yang ada kitab, insya-Allah lah lebih mudah untuk faham. Tengok muka surat 30, bab yang keempat, keadaan masyarakat Arab sebelum Nabi mai. Nombor 1, kehidupan sosial bangsa Arab. Masyarakat Arab digambarkan sebagai satu gabungan masyarakat berbagai puak dengan status sosial yang sama. Arab dia banyak kabilah, tuan-tuan pun tahu. Dia ada kabilah Quraisy, dia ada Aus, dia ada Khazraj, dan lain-lain lagi. Status wanita di kalangan kaum bangsawan terletak pada satu kedudukan terhormat. Tengok tuan-tuan ayat dia. Pengarang kita bagi tahu, pengarang kita Ar-Rahiqul Makhtum, kitab ni majoriti ataupun kebanyakan isi kandungan dan fakta dalam kitab ni berpandukan daripada Quran dan hadis-hadis yang kuat. Sebab tu dia menang kitab ni daripada 70 kitab sirah yang dipertandingkan. Kata tuan guru kita, pengarang kitab ni, kedudukan wanita di kalangan kaum bangsawan terletak pada satu kedudukan terhormat. Maksudnya bukan semua wanita ketika itu adalah wanita yang tidak berharga diri, tak. Zaman Nabi sendiri, yang mana yang kaum bangsawan, mereka ini dihormati, ada kedudukan, ada suara dalam masyarakat Quraisy, tapi hanya golongan bangsawan saja, yang keturunan yang mulia ataupun yang kaya-kaya. Seperti siapa? Seperti isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah, tuan-tuan, isteri pertama Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah, tuan-tuan kena ingat, dia duduk di kota Mekah. Sebelum Nabi mai, dinamakan bangsa ataupun masyarakat ketika itu masyarakat jahiliyah, masyarakat yang gelap. Hampir setiap rumah minum arak, hampir setiap rumah berzina, hampir setiap rumah begitu. Akan tetapi tidak semua wanita begitu. Ini fakta dia. Tak semua. Perempuan yang keturunan bangsawan, perempuan yang peniaga-peniaga besar, mereka ada maruah. Antaranya Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang menjaga maruah dia. Kemudian kaum wanita menikmati satu tahap yang boleh dikatakan baik, dan sebarang keputusan dibuat mereka sering dilaksanakan. Hak ni wanita yang bangsawan. Kedudukan mereka terpelihara dengan hormat sehinggakan perselisihan yang mengakibatkan pertumpahan darah mudah terjadi demi mempertahankan kehormatan wanita. Sebenarnya wanita menjadi faktor utama dalam sebarang keputusan penting, sama ada perkelahian berdarah atau perdamaian mesra. Zaman sebelum Nabi lahir, maksudnya kaum wanita yang di kalangan bangsawan, di kalangan terhormat ini, mereka boleh buat keputusan. Kalau nak bergaduh di antara dua kabilah yang besar, mai golongan wanita hak bangsawan ni 2-3 orang utarakan pendapat, maka pendapat mereka diambil kira. Begitu dia nak bagi tahu keadaan dia. Kemudian tengok perenggan seterusnya, tuan-tuan. Sebaliknya, ini suasana lagi. Pelacuran dan keruntuhan akhlak berleluasa sebagai amalan biasa dalam kehidupan sosial mereka. Tuan-tuan, suasana dia begitu. Suasana rakyat bawah ni macam mana? Rakyat bawah ni macam mana? Pelacuran dan keruntuhan akhlak berleluasa sebagai amalan biasa dalam kehidupan sosial bangsa Arab di semenanjung tanah Arab, khususnya Hijaz, Mekah dan Madinah, ataupun khususnya Mekah, tempat hak Nabi nak lahir tu. Macam mana keadaan dia? Pelacuran ini jadi biasa, zina jadi biasa, pelacuran jadi biasa, keruntuhan akhlak jadi biasa ketika tu. Apa bukti dia? Dia buat mai riwayat Al-Imam Abu Daud. Nampak tuan-tuan? Dia punya sumber dia. Imam Abu Daud melalui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu, hadis. Tuan-tuan boleh buka dalam Sunan Abi Daud, cari hadis ni. Melaporkan ada 4 jenis perkahwinan masyarakat Arab sebelum Islam.
Yang ni boring sikit baca hak ni kan. Dia baca fakta macam ni kan, dia tak ada cerita apa. Sebelum Nabi lahir, perkahwinan di Mekah ada 4 jenis. Siapa bagi tahu ni? Rasulullah bagi tahu sendiri. Nak rujuk mana ustaz? Tengok Sunan Abi Daud. Nabi kata ada 4 jenis perkahwinan sebelum aku mai. Tuan-tuan tengok macam mana perkahwinan depa. Pertama, ia tidak berbeza dengan perkahwinan yang ada sekarang. Dalam mana iaitu seorang lelaki, ayah, dia serah anak perempuan dia untuk dikahwini dengan seorang lelaki setelah hantaran kahwin dipersetujui. Yang tu yang biasa. Nabi kata di Mekah sebelum aku lahir ni, perkahwinan pertama yang aku tengok ada hak macam biasa. Bila kita nak berkahwin dengan seorang perempuan, kita pun pergi rumah dia, bawa mak ayah kita pergi Minang, lepas tu tentu hari berapa semua, bawa mai mas kahwin, bayar. Lepas tu bawa balik si wanita itu dijadikan isteri. Yang tu jenis perkahwinan pertama di kota Mekah. Ada tak manusia yang hidup begitu di kota Mekah? Walaupun pelacuran begitu banyak, zina begitu banyak di kota Mekah, ada tak kumpulan yang hidup dalam keadaan yang baik? Bila nak kahwin pergi Minang dengan cara yang elok, hantar mas kahwin, lepas tu bawa balik isteri. Isteri di rumah pula dihormati. Ada tak zaman sebelum Nabi jadi Nabi? Jawapan dia ada. Jawapan dia ada. Bukan semua tuan-tuan. Sayyiduna Abu Bakar ibn Abi Quhafah, tuan tengok, Abu Bakar bin Abi Quhafah dia kahwin sebelum Nabi jadi Rasul, Muhammad menjadi Rasul. Maka perkahwinan Abu Bakar ibn Abi Quhafah dari jenis hak pertama ni. Kerana Abu Bakar tidak pernah berzina sebelum dia masuk Islam. Bawa tuan. Okey, kemudian Nabi kata yang kedua, ni teruk ni. Kedua, tiga, keempat ni semua teruk. Nabi kata yang kedua, suami akan menghantar isterinya untuk bersekududukan dengan laki lain selepas tempoh kedatangan haid agar dia mengandung. Setelah hamil, sekiranya ingin, bolehlah suaminya melakukan persetubuhan dengan perempuan itu. Dia mula teruk dah ni. Dia kahwin, lepas tu isteri dia tu dia pergi hantar ke laki lain try dulu, tengok boleh mengandung ke ada ke laki lain. Hak mana dia tengok kawan dia tengok hak ni kaya, hak ni ada kedudukan, kawan dia ni berani dalam medan peperangan, kawan dia ni pemimpin satu kabilah besar, hampir tidur dengan dia dulu, nanti balik. Nabi cerita ni, benda hak Nabi nampak zaman dia, punya teruk zaman tu. Itu yang kedua, perkahwinan kedua. Ketiga, kata Rasulullah, satu kumpulan lelaki kurang daripada 10 orang. Hak ni lagi teruk. Satu kumpulan laki-laki kurang daripada 10 orang akan mengadakan hubungan jenis dengan seorang wanita. Mereka berzina dulu. 6 orang berzina dengan seorang, 7 orang berzina dengan seorang, 9 berzina dengan seorang. Minggu ni laki ni, minggu depan laki nu, selang 2 hari laki nombor 3, selang 4 hari laki nombor 4. Lepas tu dia buat apa? Tuan-tuan tengok. Sekiranya hamil dan melahirkan anak, wanita itu akan memanggil kumpulan lelaki tadi dan seorang pun tidak terkecuali. Bila mengandung tuan-tuan, dia pun buka balik handset dia, tengok semua senarai boyfriend dia. 1, 2, 3 boyfriend hak Sungai Petani, boyfriend Taman Tun Saadun, hak boyfriend mana 8 orang kata. Hak dia biasa tidur dengan dia ni sebulan 2 ni. Dia pun hantar mesej apa semua, dia kata semua saya nak jumpa hak perempuan ni. Dia pun akan hantar, dia akan bagi tahu semua aku nak jumpa. Bila dah mai semua 7-8 orang yang biasa tidur dengan dia, dia pun kata, kamu semua sudah sedia tahu apa sudah terjadi. Ni Rasulullah cerita ni. Kamu semua dah tahu apa sudah terjadi. Aku sudah melahirkan anak ini dan dia adalah anak kamu, sambil menunjukkan kepada salah seorang daripada mereka. Lelaki yang ditunjukkan itu mesti terima anak tu. Tu dia punya perkahwinan hak ada zaman tu. Bebas nak kawan dengan siapa kawan, nak kawan dengan berapa orang kawan, nak tidur dengan siapa tidur. Cumanya hak mana yang tidur dengan dia tak boleh tidur dengan orang lain. 6 orang lelaki hak tidur dengan satu perempuan tu, 6 tu tidur dengan dia aja.
Esok bila dia dah mengandung, dia dah melahirkan anak, dia panggil 6 orang teman lelaki dia. Dia kata, hampa pun tahu kita duk berzina apa semua. Dengan hampa 6 orang ni aku dah berzina. Ini aku dah lahirkan anak hampa, dan anak ni anak hang. Dia pun tunjuk. Daripada 6 tu, daripada 7, daripada 8 hak dia duk biasa berzina, dia pun tunjuk hang pak dia. Lepas tu kahwin lah. Lepas tu nikah. Dahsyat tuan-tuan. Kemudian zaman hari ni berlaku juga berzina dengan ramai, berzina dengan ramai. Tuan-tuan, saya dah 4 buah sekolah saya mengajak, yang sekarang yang keempat. Macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Lepas seorang, lepas seorang. Cuma zaman hari ni dia tak tunjuk macam ni dah. Zaman hari ni dia berzina. Lepas dah terai seorang berzina, lepas 2 bulan nak lagi berzina dengan orang lain pula. Hak nombor 2 tu dia seronok dia tinggal. Hak perempuan ni berzina dengan orang lain pula. Cuma dia tak panggil balik je semua teman lelaki dia. Dia kata, lah ni aku beranak dah, anak kamu. Hak tu je yang tak terjadi kan. Cuma dia simpan rahsia dia dah pernah berzina, dia dah pernah berzina. Kemudian dia kahwin. Lepas kahwin baru cerita. Dalam ruangan soal jawab, tuan-tuan, pernah seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan selepas 2 tahun berkahwin ni, zaman ni bukan 1932, 2013. Dia kahwin 2 tahun dah. Satu hari suami dia ajak dia berbincang, ajak luah hak kehidupan dulu apa semua, ajak cerita balik apa dulu pernah berlaku. Suami dia pun cerita semua benda. Isteri dia pun cerita, kata dulu pernah berzina. Dia pun tanya, ustaz, saya nak buat apa? Bini saya dah pernah berzina rupanya dulu, saya nak buat apa? Nak tinggalkan, nak apa? Soalan. Tuan-tuan, jadikah? Jadi. Zaman lah pun dah jadi. Cuma dia tak panggil je, macam hak Nabi cerita ni. Dah selesai. Yang tu perkahwinan yang ketiga. Perkahwinan yang keempat. Ni paling teruk sekali. Beberapa orang lelaki mengadakan hubungan jenis dengan seorang wanita tertentu, seorang sundal. Dia tidak melarang sesiapa mendekatinya. Malah wanita itu akan memasang tanda-tanda tertentu di pintu rumahnya untuk mengundang siapa yang dia inginkan. Dahsyat tuan-tuan. Dia memang dia berzina. Bahkan di pintu rumah dia tu ada tanda, dia tulis belen. Contohlah bahasa hari ni kan. Macam tuan-tuan duk tengok di tepi satu tempat tu, dia tulis nombor belen, dia tulis kosong berapa. Teruk sungguh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hak nombor tu pula, sungguh hak nombor perempuan tu, hak zaman lah pun dia ada juga hak bau-bau tu. Nabi kata, waktu aku hidup dulu ni, waktu sebelum aku jadi Nabi dan Rasul, aku tengok di rumah-rumah Mekah, ada antara rumah tu duk tulis rumah tu, rumah dia rumah pelacur. Dia seorang pelacur, dia seorang yang boleh tidur dengan berapa orang pun, ditulis di rumah dia. Zaman lah ada tak? Ada juga jenis ni tuan-tuan sekalian, daripada zaman jahiliyah. Kemudian dia tidak melarang sesiapa mendekatinya, malah wanita itu akan memasang di pintu rumah dia. Sekiranya mengandung dan melahirkan anak, dia akan menghimpun semua lelaki tadi, dan seorang tukang tilik akan menentukan anak siapakah bayi itu. Bapa yang ditunjukkan itu akan mengambil bayi itu serta mengisytiharkan bayi itu sebagai anaknya. Apabila Nabi SAW mengisytiharkan Islam di tanah Arab, baginda memansuhkan sama sekali amalan seks begini, kecuali amalan perkahwinan dalam Islam yang ada sekarang. Nabi mai dan dimansuhkan semua adat jahiliyah itu. Nabi mengangkat martabat orang Islam, orang wanita di dalam Islam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kita boleh rujuk, tengok. Kemudian perenggan ke seterusnya. Pada zaman jahiliyah, orang Arab boleh memiliki isteri seramai mungkin tanpa had.
Mereka boleh mengahwini 2 orang wanita adik-beradik pada satu masa, bahkan isteri bapa mereka yang telah bercerai atau balu. Penceraian dalam banyak hal adalah hak suami. Ini saya nak terang satu-satu. Satu, zaman jahiliah orang Arab boleh memiliki isteri seramai mungkin tanpa had. Itu zaman jahiliah. Zaman yang tak ada agama, tak ada rasul, tuan-tuan. Sebelum Nabi lahir, mana ada rasul? Dia panggil zaman fatrah. Dia panggil mereka yang hidup pada zaman tidak ada rasul itu dikenali sebagai ahlul fatrah. Maksudnya mereka yang hidup pada zaman tak ada Nabi. Kalau mereka mati atas kekufuran ke atas apa? Tak ada Nabi, nak beriman dengan siapa? Allah jawab dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehinggalah kami menghantarkan kepada mereka satu orang rasul. Barulah kena azab kalau tak beriman. Macam kita ni, kita dulu ada rasul. Sebab syariat Nabi kita diutuskan Nabi, syariat tu mula diguna pakai sampai kiamat. Kalau syariat Nabi lain, takat Nabi tu wafat je. Kalau syariat Nabi lain, dia ada hak dia. Lepas tu dia tak habis tempoh dia, kena tunggu Nabi lain pula. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada zaman jahiliah sebelum Rasulullah dilantik menjadi rasul, mereka adalah ahlul fatrah, termasuk ibu dan ayah Nabi, tuan-tuan. Mak dengan ayah Rasulullah. Mak dengan ayah Nabi kahwin macam mana? Kahwin dengan cara yang terhormat. Tok Wan Nabi, Perdana Menteri Mekah, nama Abdul Muttalib. Dia piminang bagi pihak anak bongsu dia, Abdullah. Piminang siapa? Piminang Aminah. Anak siapa? Anak Wahab, juga seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Quraisy. Juga anak bangsawan. Mak Nabi orang bangsawan, ayah Nabi orang bangsawan. Abdul Muttalib piminang dengan cara terhormat, hantar wang hantaran, mas kahwin dan sebagainya. Contohlah, mas kahwin, kemudian bawa balik Aminah. Maka Nabi satu orang anak yang lahir daripada perkahwinan yang halal, yang baik, kahwinan yang ada. Tadi saya dah sebut kat tuan-tuan dah. Perkahwinan di kota Mekah bukan semua jenis berzina ada. Ada satu kumpulan masyarakat hak hidup dengan cara perkahwinan yang baik. Mereka boleh memiliki isteri berapa ramai yang mereka nak, takat mana yang mampu di kota Mekah. Nak kahwin 5, nak kahwin 8, nak kahwin 10, nak kahwin 15. Tok Wan Nabi nama Abdul Muttalib. Tuan-tuan kenal lah? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi nama Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi ada anak seramai 16 orang. Ni nak kena faham ni. Tok Wan Nabi dia ada anak seramai 16 orang, 10 laki-laki, 6 perempuan. Berapa ibu, tuan-tuan? 16 orang tu berapa ibu Tok Wan Nabi? Bukan 2. Diriwayatkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, Tok Wan Nabi SAW berkahwin 5. Tok Wan Nabi kahwin 5. Soalan dia nak tengok faham ke tak ni? Maghrib ni tak ada siapa mengantuk. Tok Wan Nabi belah ayah. Ni belah ayah kita duk sembang ni, Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi belah ayah ada berapa orang, tuan-tuan? Ada seorang, Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi ada seorang. Kalau tok dia, tok Nabi ada berapa? 5. Betul tak? Betul ke? Macam tu saya pening juga ni kadang-kadang. Saya letih bawa balik sekolah, kan, mengajar. Betul ke? Abdul Muttalib kahwin 5. Semua tu tok Nabi lah. 5 orang. Dia panggil tok lah. 5 orang ni lahirkan anak. Jumlah semua anak 16 orang. Ayah Nabi nama Abdullah. Hak ni anak paling bongsu. Ayah Nabi nama Abdullah. Tuan-tuan sekalian, Abdullah dia ada abang 9 orang. Selalu saya ulang, nanti kita akan ulang lagi bagi tuan-tuan faham benda ni.
Ayah Nabi nama Abdullah, dia ada abang 9 orang. Abang Abdullah siapa lagi yang tuan-tuan kenal? Hamzah. Hamzah hak duduk dengan Nabi tu. Hamzah, singa Allah. Hamzah. Pak menakan Nabi yang lain nama apa? Nama Abbas. Pak menakan Nabi yang tuan-tuan semua kenal nama apa? Abu Talib. Abu Talib takkan tuan-tuan tak kenal? Bukan Abu Talib tokek kedai. Ni tok pak menakan Nabi Abu Talib. Pak menakan Nabi lagi yang tuan-tuan kenal Abu Lahab. Tapi tuan-tuan, hak 10 orang pak menakan Nabi, hak 9 orang ni, hak mana yang satu ayah dengan satu mak dengan ayah Nabi? Jawapan dia, ayah Nabi nama Abdullah. Abdullah ni dia 2 beradik saja. Dia dengan Abu Talib. Pak Nabi dengan Abu Talib. Abdullah dengan Abu Talib ni mereka ni berkongsi ayah dan ibu yang sama. Sebab tu lepas Tok Wan Nabi meninggal, Abdul Muttalib, siapa jaga Nabi? Abu Talib. Selepas Tok Wan Rasulullah Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan pak menakan dia nama Abu Talib. Pasal apa Nabi tak duduk dengan pak menakan lain? Hamzah pak menakan, Abbas pak menakan, Al-Haris pak menakan, Abu Lahab pak menakan. Pasal apa Nabi tak duduk? Jawapan dia, sebab Abu Talib satu mak dan satu ayah dengan ayah Nabi, iaitu Abdullah. Maksudnya yang tu pak menakan yang lagi dekat. Saya tak tahulah tuan-tuan faham ke tak. Cuma fakta malam ni dia nak beritahu, zaman tu bila Nabi hidup, Nabi tengok orang Arab boleh kahwin ramai. Boleh kahwin ramai. Kita pun, tuan-tuan pun kata, oh patutlah Nabi kahwin ramai. Betul kah? Tuan-tuan katalah hati, orang Arab boleh kahwin ramai, patut Nabi kahwin ramai. Betul kah anggapan macam tu? Salah. Salah. Sebab Nabi berkahwin ramai atas arahan Allah. Ingat, setiap isteri yang dikahwini oleh Rasulullah selepas menerima arahan Allah Azza wa Jal, ke-11 kesemuanya, termasuk Sayyidatuna Aisyah sendiri. Nabi bermimpi sebanyak 2 kali. Aisyah mai, Nabi kahwin dengan Aisyah, baru Nabi kahwin dengan dia, bukan atas pilihan Nabi. Kita kahwin atas pilihan kita ke Tuhan pilih kat kita? Mai apa semua? Tak. Kita pilihan kita. Rasulullah Allah yang pilih. Tuan-tuan nampak tak? Nabi tidak mempunyai pilihan untuk menentukan isteri dia. Tuan-tuan fahamkah? Faham tak? Kita ni boleh pilih nak kahwin 1, 2, 3, 4, boleh Islam bagi. Lepas tu nak kahwin pula, kalau mak tak mau, kita mau, kahwin. Tak ada masalah. Nabi SAW, ini orang kata sirah. Siapa mengaji sirah baru dia reti bahawasanya tiap-tiap isteri hak Nabi kahwin semua selepas Allah pilih, baru boleh Nabi kahwin. Tuan-tuan, 11 orang Nabi kahwin, 10 orang semua bukan anak dara. Bukan anak dara Nabi kahwin. Hak Nabi kahwin semuanya janda. Sama ada Nabi nak selamatkan dia dan anak-anaknya, ataupun Nabi nak eratkan hubungan dengan kerabat kepada wanita itu. Tuan-tuan, kan? Kemudian dia kata wanita zaman itu juga boleh kahwin 2 beradik dalam satu masa. Zaman Nabi, waktu Nabi sebelum dia jadi Nabi dan Rasul, dia tengok orang Arab Mekah kahwin dengan 2 orang perempuan, abang kakak dengan adik perempuan. Tetapi apabila Nabi mai bawah syariat Islam, Nabi mengharamkan menghimpunkan kakak dan adik ataupun adik dan kakak dalam satu masa yang sama. Diharamkan. Sebab apa? Nak jaga perasaan adik dan kakak, nak jaga hubungan kekeluargaan di antara seorang adik dengan kakak. Ini syariat Islam. Ini syariat Islam yang cukup mulia. Kemudian bahkan isteri bapa mereka yang telah bercerai pun boleh menikah juga.
Pak dia kahwin 5, pak dia cerai. Si anak tu boleh kahwin dengan isteri ayah tu. Si anak tu boleh kahwin dengan bekas isteri ayah yang bukan mak dia lah, yang bukan ibu dia. Faham tak tuan-tuan? Ahmad dia menikah dengan 4 orang perempuan zaman Nabi. A, B, C, D. Wanita nama A, B, C, D. Ahmad menikah dengan A, B, C, D, dapat anak. Anak lelaki dia nama Ali. Ali ni mai daripada mak nama A. Tak menikah dengan Ahmad tadi. Bila D ni meninggal dunia, isteri kepada pak dia Ahmad ni nama D meninggal dunia, Ali ni boleh pergi menikah dengan D ni. Tuan-tuan, zaman tu berlaku. Kemudian Nabi kata perceraian dalam banyak hal adalah hak suami. Perceraian adalah hak suami. Waktu tu, walaupun sebelum Islam datang, waktu tu perceraian adalah hak suami. Itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hak saya cerita tak sah tuan-tuan, daripada Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan tengok perenggan seterusnya. Amalan berzina hak berlaku hampir dalam semua peringkat masyarakat, kecuali sebahagian kecil lelaki dan wanita yang ada harga diri akan menghalang mereka daripada melakukan perbuatan keji itu. Tuan-tuan, berzina berleluasa di kota Mekah sebelum Nabi SAW lahir dan sebelum menjadi Nabi. Adakah setiap isi rumah di Mekah berzina? Jawapan dia tidak. Ada tak di kalangan orang Mekah yang ada maruah yang tidak berzina? Ada. Siapa? Ayah Nabi SAW tidak berzina, Abdullah. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib tidak berzina. Ayah kepada Tok Wan Nabi Hashim tidak berzina. Abu Bakar ibn Abi Quhafah tidak berzina. Uthman ibn Affan tidak berzina. Ali bin Abi Talib tidak berzina. Ada kumpulan yang tidak berzina, walaupun ramai yang melakukan perbuatan keji itu. Wanita merdeka lebih beruntung jika dibanding dengan wanita hamba yang selalu menderita. Rata-ratanya sebahagian besar masyarakat Arab tidak merasa aib bila melakukan perbuatan terkutuk. Abu Daud pernah meriwayatkan bahawa pada suatu masa seorang lelaki berdiri di hadapan Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah." Tengok tuan-tuan, ini hadis lagi, dia buat main dalil lagi. Seorang sahabat dah masuk Islam, dia tinggal dah semua benda lama, dia tinggal arak, dia tinggal berhala, dia tinggal berzina. Cuma dia mai ke Nabi, dia tanya soalan. Tengok tuan-tuan apa soalan dia, sahabat ni. Dia kata, "Ya Rasulullah, anak lelaki ini ialah anakku." Dia buat mai ke Nabi, dia tunjuk satu orang budak, dia kata, "Ya Rasulullah, ni anak aku." Nabi kata, "Anak mai mana, hang baru kahwin je." Maka dia jawab, "Saya telah bersetubuh dengan emaknya sebelum kedatangan Islam." Nampak tuan? Amalan berzina zaman Rasulullah berleluasa sampai tahap tu. Ada tak sahabat yang dulu berzina? Ada. Tetapi setelah masuk Islam, mereka tinggal sama sekali semua perbuatan-perbuatan syirik dan dosa-dosa yang mereka buat. Tinggal terus tuan-tuan. Kemudian mereka duk muhasabah pula apa dosa lama yang mereka buat. Pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, dulu aku bunuh kawan tu, aku nak buat apalah ni? Ya Rasulullah, dulu aku berzina, macam mana aku nak buat?" Antaranya sahabat ni, dia tanya, "Ya Rasulullah, ini anak aku bersetubuh dengan ibunya sebelum Islam." Nabi pun jawab. Tengok tuan-tuan, yang ni hukum fiqah lah, pembahasan dia panjang, hukum fiqah. Nabi jawab, "Tiada dakwaan dalam Islam ke atas perbuatan sebelum Islam." Maksudnya apa tuan-tuan? Tidak dikenakan tindakan ke atas perbuatan yang dilakukan sebelum Islam. Pasal apa tuan-tuan laki ni main mengaku depan Nabi? Dua benda. Yang pertama, dia nak minta kepada Nabi SAW jatuhkan hukuman hudud ke atas dia, iaitu berzina. Dan yang keduanya, dia nak minta Nabi SAW isytiharkan yang ni anak dia. Sebab dia dah belah, nanti kalau dia mati, anak ini akan mewarisi harta dia. Apa jawapan Nabi tuan-tuan? Dua. Bila dia mai minta begitu, Nabi pun jawab. Nabi kata, tiada dakwaan dalam Islam ke atas perbuatan sebelum Islam. Maksudnya, dulu kamu berzina, lepas masuk Islam, lepas aku buat mai syariat Islam,
kamu tidak lagi dikenakan hukuman itu. Sama lah macam orang lah ni tuan-tuan, kalau hari ni dia masuk Islam, orang Cina, orang India hari ni dia masuk Islam, dia kenakah hukuman hak lama-lama berzina, dia minum arak? Dah. Itu jawapan Nabi. Kita belajar mana? Daripada hadis ni lah. Mereka tidak dikenakan tindakan. Yang keduanya, Nabi nak bagi tahu anak itu tidak boleh mewarisi kamu. Sahabat tu nak jaga anak tu boleh tak? Nak bela? Boleh. Tetapi kalau kamu mati, dia tidak mewarisi harta kamu dan kamu tidak mewarisi harta dia, sebab kamu yang tu anak zina. Itu persoalan yang Nabi nak terang kat sahabat tadi. Kemudian tuan-tuan, lil firash, al waladu lil firash. Ini huraian fiqh. Maksudnya seorang anak kalau dilahirkan dalam keadaan begini, maka dia nak ikut siapa? Dari segi kemerdekaan dia, mak dia ke ayah dia? Dari segi status kemerdekaan dia, nak ikut mak ke nak ikut ayah? Nabi sebut ikut ibu dia. Al waladu lil firash, maksudnya kalau ibu dia seorang hamba abdi, si anak zina tadi akan jadi hamba abdi. Yang tu perbahasan fiqh, saya tak mau masuk panjang di situ. Dan direjam dengan batu, dikenakan ke atas penzina. Yang ni hukum Nabi bagi tahu, yang berzina pada zaman Islam, selepas dia masuk Islam, mesti direjam dengan batu. Zaman Nabi tuan-tuan, 10 tahun Nabi jadi Perdana Menteri di kota Mekah. Hudud dilaksanakan, potong tangan, sebat 100 rotan, direjam sampai mati. Berapakah kes zina yang melibatkan para sahabat? Ada ni, siapa yang mengaji syariah, mengaji dirasah Islamiah, dia ada bahas benda tu sepanjang 10 tahun. Ulama meneliti sepanjang 10 tahun, tidak sampai 5 kes zina yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi dah jadi, tapi tak sampai 5 kes 10 tahun tu dalam negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Hak 5 kes tu pula tuan-tuan, semua ada hadis. 5 kes itu semuanya ada hadis. Kesemuanya datang menghadap Nabi SAW. Antaranya sahabat yang bernama Ma'is bin Malik. Dia ni sahabat, dia berzina tuan-tuan lepas masuk Islam ni. Tetapi bila dia berzina, tak sama dengan orang hari ni berzina. Bila dia berzina, dia pergi menghadap Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fa'aqim alayya al-had. Aku telah berzina, maka jatuhkanlah hukuman hudud ke atasku. Nabi kata, wahai Ma'is, kamu dah mengaku, maksudnya kamu nak bertaubat, baliklah taubat, tak payah mai mengaku. Tak ada saksi, dia sendiri mai mengaku. Bila dia sendiri mai mengaku, Nabi kena dengar 4 kali pengakuan dia dalam 4 majlis yang berasingan. Nabi kata, balik wahai Ma'is, dah kamu nak bertaubat, kamu dah mengaku di depan Allah apa semua, baliklah, tak apa, sebab tak ada saksi. Nabi suruh dia balik. Dia pun balik, dia mai lagi, dia kata, ya Rasulullah, aku berzina, tolonglah bersihkan aku dengan hukuman hudud untuk aku direjam sampai mati. Nabi suruh dia balik kali kedua, kali ketiga, kali keempat, dia mai. Bila kali keempat, cukup 4 kali, Nabi suruh kenakan hukuman rejam sampai mati kepada Ma'is. Bersih dia. Maka bersihlah Ma'is. Apabila dikenakan hukuman di dunia, maka Allah bersihkan dosa yang di akhirat. Itu tujuan dia tuan-tuan, tujuan dia, tujuan hukuman yang Allah nak tetapkan itu, untuk dibersihkan. Tuan-tuan sekalian, kemudian kita baca perenggan seterusnya. Masuk isyarah. Mengenai perhubungan dengan keturunan atau anak-anak di zaman jahiliah, kita akan mendapati semacam satu pertentangan pendapat kerana terdapat kebahasaan yang kontras dalam kehidupan
di zaman ini. Di satu hal nampak orang Arab bersungguh-sungguh menyayangi anak-anak mereka, sementara dalam satu keadaan lain mereka juga menanam anak-anak perempuan hidup-hidup kerana bimbangkan kemiskinan, mencengkam hidup dan menanggung malu amat besar. Amalan membunuh bayi perempuan boleh dilihat sebagai satu perbuatan yang sukar dihapuskan kerana keinginan mendesak untuk mendapat anak lelaki bakal melindungi mereka dari serangan musuh. Tuan-tuan, ni tajuk orang Arab bunuh anak perempuan hidup-hidup. Betul ke? Jawapan dia memang berlaku. Zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir dan sebelum dilantik menjadi Nabi, ada di kalangan orang Arab yang bunuh anak perempuan mereka. Semua ke? Jawapan dia tidak ke semua. Sebahagian mereka sahaja bunuh anak perempuan hidup-hidup. Ya, bunuh hidup-hidup. Kenapa tuan-tuan? Kenapa zaman Rasulullah, zaman jahiliyah itu ada masyarakat Arab yang bunuh anak perempuan mereka? Jawapannya ada beberapa benda. Al-Imamul Qurtubi sebut dalam hadis dia, dalam kitab tafsir dia, apabila dia mentafsirkan surah An-Nahl ayat 58. Tuan-tuan boleh buka surah An-Nahl ayat 58. Allah cerita berkenaan dengan keadaan orang Quraisy di Mekah. Bila orang bagi tahu dapat anak perempuan, dia tak seronok. Muka dia merah padam, muka dia hitam, dia marah, dia larikan diri, menyorok, malu sebab Tok Bidan bagi tahu dapat anak perempuan. Tuhan cerita dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila seseorang dari mereka, kata Allah, mereka tu siapa? Ayah-ayah di zaman jahiliyah, diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Marah tuan-tuan kalau boleh anak perempuan zaman tu. Pasal apa? Satu, anak perempuan tak boleh jadi wira pada zaman tu, pahlawan untuk mempertahankan keluarga mereka. Satu, anak perempuan tak boleh jadi pahlawan. Dua, anak perempuan tidak boleh jadi pemidato yang mewakili kaum dan kabilah mereka. Dua alasan. Tiga, anak perempuan membawa kecelakaan dan wanita. Zaman tu lah, cara fikir zaman tu. Mereka kata anak perempuan kalau dapat, celakalah kita punya keluarga dan pakat jadi miskin. Tiga, dan alasan yang keempat, tak ada alasan. Imam Qurtubi kata saja-saja bunuh, sebab masyarakat lain bunuh, mereka pun bunuh. Macam zaman hari inilah, bila beranak anak luar nikah, pakat sidai di pagar masjid, pakat tok bawah jambatan, pakat tak di depan tong sampah. Hak lain beranak anak luar nikah, tiru macam tu juga. Padahal asal dia sayang dekat anak tu, tapi bila dia tengok ramai buat macam tu, dia tiru juga. Baca dalam berita, seorang tok bila jumpa seorang bayi baru dilahirkan, tali pusat belum dipotong, depan pintu masjid. Dia pun baca, oh ini cara dia. Dia pun lahir anak luar nikah dia juga, dia pun tak tahu mana, tak ada alasan apa, dia tak depan pintu masjid juga. Tuan-tuan, zaman jahiliah berlaku benda ni. Bila dapat anak perempuan, padahal dia tu sayang anak dia, tapi dah tengok orang lain pakat buang apa semua, dia pun buang juga. Orang tanya apa siapa? Tahu saja dah pakat buang. Disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Yang pertama sebab anak perempuan, mereka anggap anak perempuan tak boleh jadi pahlawan yang akan membela, melindungi kabilah mereka. Zaman tu zaman kelih, perang antara kabilah, maka mereka nak anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan tidak boleh jadi pemidato yang mewakili keluarga. Zaman tu kalau keluarga mana ada pemidato, keluarga tu hebat. Ramai pemidato dia, maksudnya keluarga tu mulia dan dihormati oleh bangsa Arab lain. Yang ketiga, sebab mereka anggap anak perempuan bawa kemiskinan dan kecelakaan. Yang keempat, tak ada alasan. Benda ni berlaku antara sahabat yang pernah tanam anak perempuan dia.
Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Dan setiap kali Sayyiduna Umar teringatkan bagaimana dia tanam anak kecil dia, bukan bayi tuan-tuan, dia tanam anak dia Sayyidina Umar ni waktu umur 5 atau 6 tahun. Tuan-tuan bayang tengok, anak perempuan dia hidup-hidup 5-6 tahun. Selepas Umar bin Al-Khattab masuk Islam, setiap kali dia teringat, dia mesti teriak. Kalau Sayyidina Umar duduk sorang-sorang mengalir air mata yang laju, sahabat-sahabat tahu dia teringat dulu dia pernah tanam anak perempuan dia. Dia sangat menyesal lepas masuk Islam. Ada seorang sahabat, saya cerita, dia pergi jumpa Nabi. Nabi pun tanya dia pasal apa, sedih. Muka dia muram, dia sedih. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku menyesal sangat. Dulu aku pernah lakukan sesuatu di zaman jahiliyah. Nabi kata, benda apa? Dulu aku berkahwin dengan cara yang baik. Sahabat ni, dia berkahwin dengan cara yang baik. Kemudian dia dapat anak. Dia dapat anak perempuan. Aku tidak bunuh anak perempuan itu ya Rasulullah, sebab isteri aku minta untuk kita jaga anak perempuan tu. Bini dia minta jaga, dia pun jaga. Sama-sama jaga. Anak perempuan tu membesar sebagai seorang anak yang cantik. Sampailah dia remaja. Dia kata, ya Rasulullah, aku bela anak perempuan aku tu sampai dia remaja. Tetapi disebabkan terkesan dengan penduduk Mekah yang tanam anak hidup-hidup, bunuh anak perempuan hidup-hidup, aku pun bagi tahu kepada isteri aku nak bawa anak perempuan aku menziarahi kaum kerabat kami. Dia bohong, rupanya dia nak pergi bunuh. Ya Rasulullah, aku pun bawa dia. Bila sampai di satu lubang yang tinggi, aku melihat lubang itu dan aku melihat anak perempuanku. Anak perempuan aku tahu apa niatku. Dia pun mula memelukku dan menangis. Dia kata, janganlah bunuhku wahai ayah. Ni sahabat ni duduk cerita dalam keadaan teriak ke Nabi ni. Dia tak boleh ingat benda tu. Dia bunuh dah anak perempuan dia, anak dara dah. Aku ingat lagi ya Rasulullah, anak perempuan aku peluk aku, jangan bunuh aku wahai ayah. Tetapi aku tengok lagi lubang yang dalam, aku tolak anak perempuanku sambil aku mendengar engkau telah membunuh aku wahai ayah. Ya Rasulullah, macam mana aku nak taubat? Ini antara hadis bahawa berlaku sungguh orang Arab dia bunuh anak perempuan. Arab jahiliyah yang membunuh anak perempuan, tapi bukan semua tuan-tuan, sebahagian sahaja. Kemudian satu lagi kebiasaan dalam kehidupan bangsa Arab ialah ni dia nak bagi tahu antara suasana sosial, kehidupan sosial bangsa Arab, apa dia? Ikatan keakraban, kekeluargaan. Tuan-tuan tambah satu kataan di situ, ikatan keakraban, kekeluargaan yang berakar umbi di kalangan puak Badui. Cinta kepada kekeluargaan atau perasaan perkauman begitu teguh. Orang Arab ni mereka cukup jaga dia punya kabilah ataupun keluarga dia. Sebab tu tuan-tuan, orang Arab dia ada nama keluarga. Kalau tuan-tuan perasan, nama di belakang. Nama mereka ada nama, contohnya Abdul Karim Ahmad Ar-Rifai. Nama dia apa dia? Abdul Karim. Pak dia nama apa? Ahmad. Keluarga mana? Ar-Rifai. Geng Rifai ni kalau jumpa sama-sama mereka, duit hang, duit aku, rumah hang, rumah aku, nak main waktu bila pun tak apa. Kalau hang berkelahi dengan siapa, abang, hang salah pun kami tolong, hang betul pun kami tolong. Saya duduk negara Arab 7 tahun. Allah tunjuk kepada kami keadaan tu. Orang Arab dengan adik-beradik dia tak boleh kacau. Hak tak mengaji lah, hak jenis tak mengaji ni. Dengan keluarga mereka, dengan keturunan mereka, bangsa kabilah mereka, yang tu tak boleh kacau. Dia salah pun mereka tolong, kabilah dia benar pun mereka tolong. Kan kita tengok suasana tu memang berlaku macam tu sejak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang tengok macam mana Nabi nak mai. Dia nak bawa satu agama yang agama itu tidak dimiliki oleh mana-mana kabilah. Dia seorang aja Nabi nak bawa. Kabilah mana yang nak tolong Nabi? Sebab tu nanti bila kita masuk dalam ni tuan-tuan akan tengok
bagaimana Nabi ditentang habis-habisan bila bawa agama Islam, kan? Bila bawa agama Islam. Kemudian suasana yang ada, suasana sosial ketika itu juga adalah perang. Perang ni kerap di Mekah sendiri, kerap berlaku peperangan antara kabilah ni dengan kabilah ni. Waktu Nabi angkat Hajar Aswad, sebelum angkat Hajar Aswad, mereka berebut antara kabilah siapa yang nak letak balik Hajar Aswad di tempat dia. Berebut nak letak Hajar Aswad di tempat dia, sehingga kan pakat isytihar perang. Kabilah ni nak letak, kabilah ni nak letak, kabilah ni nak letak. Lah ni macam ni senang, siapa yang menang dalam perang dia letak. Perang juga, perang. Itu antara suasana sosial. Mereka suka berperang. Sikit-sikit perang, sikit-sikit perang. Kalau tuan-tuan ingat, di Madinah Al-Munawwarah tidak ada Perdana Menteri. Mekah ada Perdana Menteri. Daripada zaman Hashim, Abdi Manaf Perdana Menteri, Perdana Menteri Hashim, Perdana Menteri Abdul Muttalib, Perdana Menteri Abu Talib. Mekah ada, Madinah tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Jawapan dia, di Madinah ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, sudah berperang ratusan tahun. Ratus tahun dah berperang sama-sama Aus dan Khazraj. Sampailah Nabi tiba di Madinah, Aus dan Khazraj berjaya didamaikan oleh Rasulullah, berdamai, bersatu, tak perang dah. Yang ni antara suasana sosial yang berlaku pada zaman tu. Jadi tuan-tuan, sampai ke situ. Kemudian nombor 2, situasi ekonomi. Lagi 5 minit je kan. Saya pun tak boleh panjang-panjang sangat. Ekonomi orang Arab Quraisy ketika tu tuan-tuan, apa yang mereka buat? Adakah orang-orang Quraisy di Mekah, bangsa Arab di kota Mekah, tanam gandum, tanam kurma, tanam anggur? Jawapan dia tak ada pertanian. Adakah kota Mekah, bandaraya Mekah yang Nabi lahir itu, ketika tu ada banyak kilang yang menghasilkan baju dan sebagainya, perusahaan? Jawapan dia tak ada perusahaan. Kekuatan ekonomi bangsa Arab Mekah, bangsa Rasulullah, masyarakat yang Nabi hidup, jawapan dia adalah perniagaan. Semua cekak berniaga tuan-tuan. Sebab itu Nabi seorang peniaga. Nanti kita akan tengok Nabi berniaga umur berapa. Ada cerita menarik tuan-tuan, panjang cerita dia. Daripada umur berapa Nabi dilatih berniaga. Kemahiran orang Arab Mekah berniaga. Ayak tak banyak di kota Mekah nak buat cucuk tanam. Sampai hari ini tuan-tuan tengok, buah kurma semua mai pada mana? Mekah ke Madinah? Madinah, mana ada kurma Mekah? Buah kismis mai Mekah ke Madinah? Mai Madinah, mana ada kismis Mekah? Perusahaan, depa nak buat kapas, nak buat baju sebagainya, nak ambil mana? Di kota Mekah tak ada. Maka penduduk Mekah diberikan kelebihan oleh Allah berniaga. Depa berniaga dahsyat tuan-tuan, berniaga besar-besaran. Nanti kita akan cerita macam mana penduduk Mekah berniaga besar-besaran. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, etika orang Arab. Antara adat orang Arab. Adat orang Melayu apa tuan-tuan? Adat, akhlak orang Melayu, etika orang Melayu yang paling masyhur apa? Orang Melayu ni sopan santun. Dululah, long time ago, kan, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, lah ada lagi ke Melayu sopan santun? Tak ada dah, kan. Aku ajar berlambak tuan. Yang kurang ajar banyak. Alah ni, dulu orang Melayu terkenal sopan santun, budi bahasa. Sonok tengok orang Melayu dulu, dia terkenal dengan benda tu. Orang Arab dia terkenal dengan apa? Orang Arab ni dia terkenal, dia suka bergaduh, dia kasar, dia susah nak ubah. Satu-satu adat dia susah nak ubah. Sebab itu tuan-tuan, pelajar Malaysia kalau pergi belajar di luar negara, lepas 3 bulan dia dah boleh makan makanan Arab. Tapi kalau orang Arab dia mai belajar di tempat kita, lepas 2 tahun pun dia tak boleh makan lagi makanan Malaysia. Kemudian bahasa kita pun dia tak boleh nak cakap sangat lagi.
Kita pergi tempat dia, lepas 3 bulan dah boleh cakap sarak dah. Dia main tempat kita 3 tahun tak boleh cakap sarak lagi. Dia nak ubah susah. Pengarang kitab kita nak cerita benda ni, etika, attitude orang Arab, akhlak orang Arab, perangai orang Arab, supaya kita kenal, kita selami bagaimana susahnya Nabi bawa Islam untuk dimasukkan ke dalam masyarakat Arab. Memang susah Arab nak ubah, tetapi sekali orang Arab dia berubah, dia pegang, mereka lah yang telah menolong Rasulullah menyebarkan Islam itu, sebab dia lekat kuat. Tuan-tuan sekalian, berapa masa Nabi ambil masa 13 tahun di kota Mekah, dipukul dan diherdik, dibaling pasir dan dibaling kayu, cubaan dibunuh Nabi SAW. Sebab Nabi nak tarik ini 150 orang, 200 orang Arab Mekah untuk masuk Islam, dan takkan keluar dah sampai bila-bila. Antaranya Mus'ab bin Umair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Muaz ibn Jabal, Abdul Rahman ibn Auf, semua tu yang masuk Islam kemudian tak ubah dah. Sebab apa? Sebab mereka ni susah. Kalau mereka dah pegang satu, mereka tak ubah dah. Ni orang Arab, suasana dia begitu tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat tu dulu, insya-Allah. Sebagai mukaddimah, kuliah yang akan datang kita akan tengok masuk tajuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dah keluarga Nabi, Tok Wan Nabi. Pasal apa Tok Wan Nabi nama Abdul Muttalib? Sebab maksud Abdul Muttalib tu hamba kepada Muttalib. Muttalib itu siapa? Kenapa Tok Wan Nabi digelar hamba kepada Al-Muttalib? Yang tu dia akan bahas dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang di saya sendiri. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.